Ini design seat bahagian depan dia. Datang dengan seat design half leather dengan Alcantara di bahagian tengah dengan yellow finishing kat sini, dekat headrest dan juga stitches di bahagian tepi. Dengan condition seat bahagian tepi pun masih cantik lagi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering yang balut leather, safety features, auto cruise, dengan mileage dia 20,900 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan bahasa Inggeris dan juga function Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan reverse camera, tapi kalau kau nak tukar kepada 4 kamera dan Android player pun Joe boleh buatkan. Dan yang ni ialah control untuk radio, control untuk aircon, ada sikit ruang, electronic power brake, brake hold, 2 cup holder dan ruang untuk letak barang. Kereta ni datang juga dengan blind spot monitoring, digital e-mirror dan juga sunroof. Korang boleh Roger Joe terus untuk info lanjut pasal kereta ni. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.